Okey, untuk makluman semua, Muslim Travel Friendly Fair ni kali pertama ni Andalusia. Maksudnya dia pun buat kali pertama. So jadi Andalusia join pun kali pertama lah. So jadi dia memang buat untuk PKP Muslim sahaja. Kiranya yang masuk hari ni kiranya semua travel yang Muslim. Ada tak sasaran berapa ramai? Untuk Andalusia insyaAllah kalau kami capai insyaAllah dalam kita bajet dalam 1,000 lah sebab first time kan. Kita tak tahu pengunjung berapa ramai apa semua. So target selama 2 hari, maksudnya hari ni dengan besok lah. So insyaAllah kita dalam 1,000 termasuk umrah, pakej pelancongan semualah. Kalau untuk target pengunjung, kita tengok kepada mata buat marketing, panggil orang macam mana apa semua. Tapi masa sekarang ni pagi ni nampak macam slow sikit. Mungkin sekejap lagi petang ataupun besok kita harap pengunjung lebih ramai lah dan mencapai target Andalusia. Menjelang 2026 ni apa misi Andalusia? Okey, untuk makluman Andalusia, kita ke arah untuk menyantuni jemaah lah. Kita lebih kepada servis. So jadi apa yang keperluan jemaah kita akan cuba laksanakan sehingga jemaah pulang semula ke tanah air lah bila menunaikan umrah. So servis-servis yang kita cuba mempertingkatkan iaitu contoh bila mereka berada di tanah suci, so sekiranya mereka sakit ataupun ada masalah-masalah tu kita cuba bantu. Baru-baru ni untuk makluman semua, kita bawa balik jemaah yang memang tak boleh duduk. Maksudnya dia perlu menggunakan kursi baring. Tapi kita cuba bawa balik dengan pertolongan juga daripada airlines dan juga Meda lah. So alhamdulillah jemaah selamat sampai di sini. Tahun ni kita nak cuba meningkatkan perkhidmatan. Kita menyantuni jemaah. So bukan kita nak kira kualiti ke, kuantiti jualan ke, kita akan lebih kepada servis. Kita cuba tingkatkan servis kita yang lebih baik. Dari segi perkhidmatan, Andalusia ada menerapkan apa-apa penggunaan digital tak? Okey, kalau ikutkan digital tu, sekarang ni memang kita saranan pada Hajah Ida sendiri pun memang kita nak ke arah digital semualah. So daripada segi contoh kita akan buat nanti macam track jemaah digital lah. Selain daripada tu kita juga nak sistem yang kita ada sekarang ni kita nak perbaiki supaya semua orang mudah akses. Track jemaah tu macam mana? Contoh macam jemaah missing tempat, contoh pergi umrah ni kita base kepada umrah hilang, pergi masjid hilang ke apa ke, kita ada nak buat satu apps untuk kita boleh trace jemaah. Betul, tracker. InsyaAllah itu saya anggaran lebih kurang dalam 3 atau 6 bulan akan datang ya, insyaAllah. Saya cuba memperbaiki itu. Mungkin kita akan ada satu benda, lepas tu track melalui apps lah. Sebab sekarang untuk makluman, masa kita buat jemaah haji tu, kita guna 360 punya tu untuk report. Itu hanya petugas saja, bukan jemaah nak tahu berada di mana apa semua. Untuk kali ni kita memang nak buat untuk jemaah lah. Untuk masa kali ni ada tak tawaran-tawaran diskaun promotion yang ditawarkan? Okey, mestinya ada Andalusia. Kalau kata ada event ke apa ke, memang kita akan bagi promosi semua. So promosi kita sehingga RM200 lah. Kita ada pakej pelancongan, kita ada pakej Ramadan. Pakej Ramadan memang banyak lagi lah. So diskaun kita bagi hari ni sama ada daftar di booth sini sendiri ataupun kita buka juga peluang kepada cawangan untuk dapatkan diskaun. Yang kan jauh tak boleh datang sini, tapi kalau yang datang di booth ni dia ada istimewa dia lah. Kita ada bagi merchandise apa semua, insyaAllah
Semua RM200 diskaun. Dia bukan semualah. Maksudnya dia ada package-package dia. Tapi besar diskaun yang terbesar adalah RM200 lah. Untuk umrah dan destinasi pelancongan lain. Ya betul. Dia ada 150 pelancongan. Untuk berapa destinasi yang ditawarkan untuk diskaun? Destinasi pelancongan. Yang untuk diskonnya ada berapa banyak negara? Banyak kita ni. Dia tak terhad kepada ni. Semua yang mana ada kekosongan seat lagi kita bagi. Dia akan base kepada kekosongan seat lah.